Pada hari ini kita akan adakan satu pembongkaran berkaitan organisasi Ahlong yang bergiat aktif di seluruh Malaysia, terutamanya kawasan Lembah Kelang. Sebelah kanan saya ini Joshua bersama rakan-rakannya telah pergi ke sebuah tempat di kampung Sungai Pejala untuk membantu mangsa yang sedang dalam keadaan dikepung oleh ahli-ahli sindiket Ahlong. Ketika mereka datang, sindiket melarikan diri. Dia tertinggal satu handphone. Handphone ini dimiliki oleh salah seorang team leader. Di dalam handphone tersebut terkandung segala-galanya yang menunjukkan bahawa organisasi ini merupakan satu sindiket jenayah yang terancang. Ini dia punya 69 muka surat manual operasi. Bagaimana cara pelaksanaan modus operandi sindiket. Ditulis dengan jelas bagi tatapan ahli-ahli sindiket. Bagaimana bentuk allowance dia sekiranya ada tangkapan polis, apa yang perlu cakap. Dia format dia dah macam corporate. Profit, setiap anggota dalam sindiket ini diberikan profit, keuntungan daripada syarikat tersebut. Dan salah satu tim ni, keuntungan dia hanya untuk tahun 2025 sebanyak 27 juta ringgit. Dia ada sales report, profit distribution tak? Ini menunjukkan bahawa sindiket ini bukan sindiket biasa. Dan kalau agensi siasatan masih lagi mengendalikan kes ini seperti satu jenayah yang biasa, hanya siasat di bawah 5/2 atau pemberi pinjam wang, hanya siasat di bawah Seksyen 506 yang hukumannya hanya berakhir dengan denda, saya tak nampaklah dengan ada yang saya baca ni, sindiket ini akan dilumpuhkan. Kita nak menggesa kepada pihak polis untuk menyiasat kes ini di bawah Seksyen 130B, jenayah terancang, dan pelaku-pelaku ahli-ahli sindiket beserta dengan mastermind perlu ditangkap di siasat dan didakwa di mahkamah atas kesalahan jenayah terancang. Kalau tengok dekat sini, company rules, dia weekly payment allowance semua, nombor telefon, company allowance customer, dia pun ada belajar tau macam mana nak tengok TikTok. Dan kalau IT semua dia kena belajar. IT tu dari Sabah ke Sarawak semua dia kena belajar. Dan selain tu, bank account maker, account kedai ada banyak, tapi account yang paling penting ialah account 3 ni lah. Kenapa saya cakap penting? Lepas habis kerja lah, setiap hari lepas habis sales lah, mereka kena pergi tekan keluar semua duit ni. Lepas tu pekerja-pekerja mereka kena masuk ke dalam bank account peribadi mereka sendiri. Dan mereka kena beli seafood dari company ni. Company seafood ni lah, ada nama dia semua. Selain tu ni bahasa Cina lah group chat mereka. Congratulations, sales dah sekitar 26 juta ke 27 juta untuk tahun 2025. So mereka boleh pergi melancong. Dalam pun tu ada ahli-ahli mereka semua ni. Ni ketua mereka lah. Ini ialah team leader. Ketua Pulau Balingkat. Ni operasi timah. Dan lagi-lagi lah ni semua budak-budak kerja dekat dalam. Yang pasport ni kenapa dalam pun ni ada? Sebab setiap 2-3 bulan mereka pergi melancong. Company rules. Sebab duit terlalu banyak. Ini semua yang boleh pergi melancong ni top sale. Ini ialah dalam group chat tu bonus mereka dapat. Saya bagilah salah satu orang dekat sini, dia untung untuk company 636,000. Ini satu orang je lah. Banyak untung ini bisnes. Dan lain tu dalam group chat ni dia ada lagi satu benda yang penting. Bila mangsa-mangsa buat report, ada banyak yang masuk NFA. Pernah dengar cerita tak? Sebelum mangsa keluar balai, mereka dah dapat report. Ini betul benar. Cuma negeri-negeri dekat sini yang mereka dapat PDFR. Biasalah, Selangor punya orang yang dah buat report polis, kertas siasatan, semua akan hantar kepada mereka. Dan group chat tu ada lagi satu fungsi. Bila mangsa tak bayar, mereka akan hantar IP kepada dalam tu dan mereka boleh dapat semua details dia. Details dia ada details ibu bapa dia, keluarga dia, alamat dia semua. Dan dekat sini ada tulis lah, P, setiap P kena bayar RM598 lah. P ni 50 orang. Setiap bulan kena bayar. P tu tak tahu apa lah. Kita tak tahu lah. Siapa yang faham lah.